abang agak-agak yang pakai kereta S5 R5 Backfire, kalau tak tahu benda ni, dah boleh jual kereta tau. So nama dia ni adalah balance shaft. Okay, balance shaft ni dia datang pair. Kalau NH20 dengan SR50 dia datang pair. Macam ni. Ini pun dah rosak juga, tapi kita tunjuk display lah. So dia akan gelukan dia kat bawah oil sump. Dan oil sump tu ni balance shaft. Balance shaft AJ30. Tadi dia dah AJ20 SR50. So AJ30 balance shaft ni macam ni, atas sekali macam ni. So kalau korang minat tukar, bengkel kita ambil masa sehari je. Korang datang pagi, sehari dah siap untuk tukar balance shaft. And then untuk harga NH20 dengan SR50 pair macam ni, bearing full package, sekali dengan minyak fully. Yalah, dah 100,000, 80,000, 90,000 korang dah kena servis kereta betul. So minyak fully kali dengan balance shaft ni hanya harga RM1,800. Untuk sekali dengan minyak semi 1,600. Untuk NH30 special kan, lain sikit balance shaft ni. Beza gigi dengan saiz dia, harga hanya RM2,390 untuk minyak fully. Ciptaan enjin tu untuk mengurangkan kegaran fungsi balance shaft ni. So akak-akak yang pakai R5 Backfire S5, beringat 80,000 km ke atas, maksimum 100,000 km dah kena tukar balance shaft. Dah jadi macam ni, pecah, minyak tak naik kat atas enjin. Dalam enjin tak ada minyak, tak ada penciran, jahanam, enjin kurang, makan modal kat enjin. Itulah package kami dekat Toyota Civil Specialist.